Okay guys, hari ni kita orang dekat Lalaport nak cari cornerman untuk Hafiz Rosdi. So jom kita pergi jumpa the team. Kenapa lagi? Bang, sekali tak beli apa-apa bang? Apa? Sekali window shopping. Guys, sekarang ni kita nak tengok Ayan shopping. Ni dah lama dah ni dia shopping ni. Aku rasa dia dekat sejam lebih ke Kita tengok. Yin. Ni apa lama sangat ni Yin buat apa? Weh, Skywalker. Ni baru dapat duit gaji ke apa Yin? Boleh lah cakap macam tu. Tengok. Terus shopping guys. Tak beli apa-apa? Dia kata tak beli apa-apa lah. Size tak sama sangat. Baik. Abang Aiman semua kat luar tu dah mati akal lah guys. Letak dia tengah lepak dengan Abang Nik. Dah, tak ada. Punya lama. Dia tak ada guys. Dia kalau skor lebih 600 dapat jersey. 600 dapat jersey. Lebih 600 dapat jersey. Tak nak try ke? Jom. Ni boleh je konten. Tapi kalau aku yang teruk jangan tak boleh edit. Jom. Alang. Jom guys. Boleh. Yeah. Dia lah Okay guys, kita tinggal lepak-lepak tunggu Hafiz. Relax. Pam sikit, okay, keluar balik. Pam dah. Jangan tak nak ni. Yang ni semua tak nak. Okay? Relax. Steady, shoulder loose, pum bagi. Lepas tu circle balik. Pam relax. Pam fuck you. Bang, macam ni bang? Tadi kasut. Bang, macam ni? Macam ni? Macam mana? Oh, kita tengah tunggu Hafiz lawan. Apa-apa kata-kata. Alamak nak cakap apa? Tak tahulah, doa yang terbaik lah. Menang Alhamdulillah. Perasaan. Perasaan nervous sikit ya. Menang rezeki, kalah pun rezeki. Okay, sekarang kita orang berkemah sekejap. So, ada coach Anik kita sendiri kat sini. So, tengah tunggu lah pukul 7.30, 8 macam tu game dia akan start. So, kita orang tengah apa kita panggil ni? Santai. Strategize, santai, bagi lepak. Bagi badan loose, tak nak stress, nanti fight. Kau apa bang? Kau 8 lah? InsyaAllah 7.30 ataupun 8 kita tengok. Sekarang pun jam tak bergerak. Okay, sekarang kalau tengok masa kat sini. Okay, baru 5.20. Alright. So ada lagi 2 jam lah, lebih kurang. Plus minus. Santai dulu. Kita tengok Lalaport dia apa. Tadi pun baru makan. Ni Abang Hafiz pun dah kenyang lah. Dia dah kena nasi kandar dia. Yeah. Kena cari air, dia nak cari air. Hafiz tadi dah timbang. So dia nak, tadi dah makan nasi kandar. Nasi kandar kambing tapi tak habis, siuk betul. Lepas tu dia cakap dia nak tilai pula. Tak habis memang aku sekeh dia. Tu lah, apa Lalaport Abang Hafiz dah minta dah tu, tilai satu. Dia tadi Hafiz yang menang Oi. So kita main mesin tumbuk dia, Hafiz tumbuk dah dapat high score. Belum lagi tumbuk muka orang. Tapi apa yang fight lawan Hafiz ni standby lah. Asal gelak. Kenapa gelak? Kalau tumbuk muka orang. Kau Kudu tukar balik. Alah pot jadi DJ balik. Okay, so kat sini kita ada 2 topik. Sini borak boxing, sini borak surfing. Nampak. Tu kat luar tu guys, nampak ada orang surfing kat sana. Dia skating ni panggil skate ke skating ni? Rasa skate. Skating yang ice kan? Tapi ni macam longboard punya style. Betul. Okay, so tengok nanti korang boleh tengok kita punya ni lah dalam the cage nanti. So korang boleh tengok suasana apa semua. So kita orang tengah santai, strategize dengan nak chill dulu. Okay, jumpa korang sekejap lagi. Kita ada kedatangan Risha. Nampak tu?
dengan Ayin. Kenapa? Ayin dengan cerita nak fight nanti, betul ke? Stay tune, stay tune. Mana Risha? Kata-kata. Kata-kata untuk hari ni. Senyumlah, kerana senyuman itu adalah sedekah. Saya bukan kata-kata. Assalamualaikum. Bagilah salam. Kena dapat pahala. Kata-kata hari ni. Ada mic. Kata-kata hari ni. Berhenti dah isap pot tu. Berhenti isap pot. Solat lah, tolonglah. Janganlah. Janganlah. Santuikanlah. Mana Risha? Okay, hari ni Risha akan buat performance. Risha dengan Ayin akan buat performance dekat atas pentas Ayin. Stay tune, stay tune. Tak, bukan jangan stay tune. Sekarang. Nak pergi tumbuk-tumbuk hari ni. Gimana Ayin? Scan Risha. Dapat. Bukan scan duit Risha. Scan biasa. Okay. Hari ni diorang dua tumbuk. Aikal tak tumbuk. Mana boleh? Aikal tak tumbuk. Sekali lah. Takut Nampak lagi Risha. Tak boleh. Dia cameraman selalu terselamat. Dapat baju free Risha. Tu Risha, 500 points and above. Boleh 500 Risha. 500 boleh. Ni tak apa, where are you from ni? Negeri mana? Tak ada. Tu guys, situation in Lalaport. Dia dah warm up dah. Woi. Lepas tu, okey tunjuk akak tu. Ni guys. Yeah. Kita tengok. Diorang kena follow pula. Yes, let's go guys. Yeah, itu dia Risha. Instagram sempat lagi kalau pump. Warm up. Oh, ada Stretching. Oh, Oh, okey Risha 2 kali. dia nak berapa? 500 ke atas. Okey tu. Beratur. Macam mana nak bagi pakai? Risha dah buat dah main-main benda ni. Bising guys. Jadi lain. Oh ni dulu lah lama. Before. Okay, ni after boxing Risha guys. Yeah. Mana guys? Tengok. Sepak susah sikit. Abang buat berapa? Abang Iman 600 ke 700? Let's go. Ada Ayin. Baik Megan. Kalau Ayin lepas dia rasa macam ada ni lah. Ada hope lah. Wah. Let's go. Yeah. Aku miss bodoh. Let's fuck it. Just sweet je. Edit. Macam mana? Dia macam buat Risha down lah. Aduh. Kenapa Yin? Apa jadi Yin? Nah, kan ni tak masuk vlog. Ni masuk vlog. Tak. Now
Semua followers main game dah bawah. Cukup 400. Okay, Risha. Ya. Baik Risha. 50 lagi. One more. Kuat lagi Risha. Itu dia. Allah. 450. Okey, dapat. Adalah. Ain. Ni sebab dah lama dah tinggal Alah. Tu gambar-gambar. Tengok In. Dapat apa Risha? Dapat apa ni? Speaker. Itu speaker jadi. Okey lah, jadi. Kalau Risha comeback balik boxing. Tunggu. Ini Risha tak fit lagi. Kalau Risha dah fit, habis. Next opponent. Aikal tak ada. Aikal tak ada. Aikal tak main Okey. Sabar nak Aikal main. Dia macam ni lah. Aikal dapat, Aikal bagi Risha. Okey. Jom. Okey. You can do it. Boleh. InsyaAllah. Lah dapat baju ni, syok juga kan. Okay guys. Let's go. Follow. Dia tunjuk dekat mana. Jangan malukan play again. Oh my god. Straight twist. Risha dah oh ganti. Geng. Terus PNG kalau masuk ni tak tahu Malu macam mana. So maksudnya guys, Risha paling kuat antara kita tiga. Risha paling kuat. So kena fight lah. Sepatutlah Risha kena fight. Sepatut Risha. Sekarang ni tak kena fight banyak amoy je. Okay guys, jadi kita sambung balik. Postmortem ni punching bag. Tak dapat. Ain dapat 600 lebih. Dapat baju tadi. Ni Abang Aiman pegang. Okay, alhamdulillah dapat high score untuk punching bag tu. Dapat 600 berapa, 80 lebih tu tak ingat. So dapat baju ni, baju hype. Tengok guys. Dapat ni juga. Sebab high score dapat berapa, 800 lebih. So dapat semua barang ni lah. Macam Haikal tak dapat apa-apa. Tak baik menipu. Ain pakai baju size apa lah? Baju size Tengok saya besar tu. size XL ke L kot. Sebab Ain dah besar sekarang. Dah besar sekarang. Yalah, dia kalau Ain kan cakap insyaAllah betul lah tipu. Okay guys, kita nak masuk guys. The cage. Mana Ain? Oh, Ain kat belakang. Bang Hafiz nak try apa ni bang? Orang sponsor. Dia janji dia mani-mani kan? Janji free. Kita orang okey kan? Kita layan lah. Kita layan lah pernah. Yes. No, Ain busy man. Tak telinga. Oh, telinga. Hello. Ini penting. Malas. Dah guys. Cut. Dah lah. Okay guys, jom bersama Abang Hafiz. Tu nak dia kat ni.
Yeah. Daripada Surah Biru nanti apakah anda telah bersedia? Pertempuran antara akad sunyi dan singa tempur. Nak masuk. Oh, lepas. Dan sosa untuk oponen. Ada di sini Amiruddin bin Aidul Nizam. Amiruddin bin Aidul Nizam. Boleh buat. Kalau tak ada Nizam kata sing, kita compete match dia. Ya. Okey? Baik. Silakan pertama. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiada. Adalah milik Hafiz Rosdi. Okey, Hafiz Rosdi sebenarnya adalah penonton daripada Hafiz semua dan pernah yang anda nak tolong aku lepas ini untuk buat seterusnya. Dia nak golong. Apa Hafiz Rosdi dulu nak golong? Adik nak golong orang katanya. Menang tanpa bertanding, jadi saya tak berminat nak golong. Saya bukan saya satu lagi dalam main feeling. Respect semua. Terima kasih yang datang. Mungkin ada yang tiket sebab nak tengok saya minta maaf. Saya bukan tak nak lawan sebab saya nak cuba build confidence saya balik. Itu je. Gabungkan kita untuk buat Hafiz untuk orang dekat diri kecil lah. Okey. Okay guys, kita dah settle. Okay, kita tanya sikit. Yeah. Okay. Alright, so kita dah habis event dekat The Cage. True Boxing Twins Championship Jadi medal, yeah, menang. Gol kekalahan lagi. Dia menang yang hebat, opponent tak masuk ring pun. Jarang berlaku dalam Malaysia. Tak rasa tak pernah berlaku ke? Seorang boleh berlaku benda. Ya itu Hafiz Rosdi lah. Tapi tak apa. InsyaAllah
bulan 8 nanti kita cuba untuk Twins Championship bulan 8 nanti. Mungkin daripada PNG Fitness ni ada beberapa fighter yang kita akan hantar. Mungkin yang pegang kamera pun mungkin. Alright. So insyaAllah ada Hafiz Roshdi, kita ada Risha Khan, kita ada Mat Khan insyaAllah, kita ada Ahmad Syahrin, kita ada Haikal. Saya tak ada kot. Saya tak dilamar. Tapi tak apa, saya bawa orang. Hafiz nak ambil gambar? Okay. So kita dah nak on the way balik. Event pun dah habis. So boleh nampak suasana Lalaport pukul 9.30 sekarang ni. Orang pun dah, kedai pun dah closing, orang pun dah balik. So insyaAllah kalau ada next event, next apa-apa, kita akan buat vlog macam ni lah. So terima kasih mana yang support, mana yang tengok video ni. Minta korang like video ni, korang komen lah yang baik-baik, apa semua tahniah ke apa kan. Subscribe channel PNG Fitness dengan insyaAllah jumpa next video. Assalamualaikum.